Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat tahu bersumbat lauk goreng yang mudah sangat-sangat untuk korang buat dan paling penting sedap lah, sejam. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom kita buat makanan yang paling simple dan mudah untuk korang hidang. Mula-mula korang goreng tahu korang tak kisah kalau korang beli tahu yang dah siap goreng, korang tetap kena goreng juga. Sebab bila kita nak korek dia punya tahu kat dalam isi perut dia, akan koyak apabila kita tak goreng dia. Saya pakai tahu ni, dia agak lembut, tahu rebus. So kita akan goreng dia. Sementara kita goreng ni, okay, korang kecilkan api, terbalik-terbalikkan dia. Bila dah dia naik macam ni, korang bolehlah angkat dia. Kira dia naik ni, dia dah ringan, maknanya dah masak lah. So bolehlah angkat. So jadi brown macam ni lah. Saya lebih suka tahu macam ni, dia lagi lembut dan lagi sedap dan fresh. So ni kita buat isi dia. Kita masukkan ayam yang dah dicincang. So kalau korang nak ganti dengan daging pun boleh. Nama pun berlauk. Ni ikut lauk apa korang nak letak dalam korang punya tahu. So kita masukkan ayam. Dan saya masukkan minyak sedikit. Saya tak letak banyak sangat minyak. Masukkan bawang dan dah dicincang halus. Saya letak 1 biji bawang besar. Kalau korang suka bawang lebih, boleh je letak lebih. Saya masukkan sayur carrot untuk lebih cantik warna dia nanti. Dan lebih sedap lah. So masakkan dia sampai semua bahannya dah masak. Dan saya akan masukkan perasa dan garam secukup rasa lah. So ni ikut korang punya cita rasa. So gaulkan dia, dah siap. Okay. So ni kita letak tepi. Kita pergi pada tahu kita. Korang nak korek tahu korang tu, kena tunggu sejuk lah. Kalau panas-panas korang korek, habislah hancur. Tak pun memang korang takkan boleh lah korek masa di tengah panas-panas ni. So korang dah teruskan minyak dia dan korang tutup tempat yang kedap udara. Sebab kalau dia kena angin, permukaan tahu akan cepat keras lah. So kena tutup. So ni kita korek dia dengan sudu. Sebab tahu ni memang padu sangat-sangat. Besar dan fresh. Memang sedap sangat kalau korang buat macam saya buat ni. Tahu goreng ni. So kita buang dia punya isi perut ni. Sebab nanti kita nak sumbat kita punya lauk. Nampak tak? So ni pun kita korek baik-baik. Jangan terkorek sampailah kulit dia terkoyak. Tapi kalau terkoyak sikit tak ada masalah. Don't worry. Dia takkan hancur berkecai. Saya akan habiskan ni. Saya beli dalam 7 biji macam tu. Bila korang beli 7 biji, kalau besar memang dapat banyak lah. Okay, korang korekkan dia macam ni. So saya akan habiskan semuanya. Dah habis ni. Ambil lauk korang tu, korang campurkan tahu yang korang dah korek ni. Boleh je time korang goreng tu korang nak campurkan, korang nak masak tahu ni lagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak masak, saya just campurkan je dengan ayam saya ni. Macam ni. Begitu sahaja. So dah gaul, saya taburkan daun bawang. Ni daun bawang yang saya dah potong halus-halus. Dan saya simpan dekat peti sejuk beku. Sebab kalau kita beli daun bawang banyak, sayang kan? So korang potong-potong dan letak tempat beku. Nak guna, korang boleh ambil. Dia tetap fresh sama macam korang boleh beli tu. So masukkan, sumbatkan lauk yang dah dicampur dengan tahu ni dekat korang punya tahu. Korang ikutlah korang nak padat-padat macam mana pun. Pastikan padat lah, takut nanti dia terburai. Tekan elok-elok, padatkan elok-elok. Memang ngam sangat-sangat. So ni 2 biji telur, kacaukan dia, letaklah garam sedikit dan perasa.
Okey, tips nak bagi dia tak nak pecah nanti, korang letak dalam 2 sudu tepung jagung. Dalam ni saya tak letak, korang. Dan dalam caption bawah video saya pun saya tak letak. Ini rahsia untuk tak pecah apabila kita goreng. So letak dalam telur tu 2 sudu tepung jagung dan kacaukan dia sampai sebati, baru korang celurkan dia macam ni dan gorengkan dia. Pastikan minyak korang panas. Masakkan permukaan atas dahulu. Sebab permukaan tepi ni dah masak dah tadi kan. Kita masak, kita nak tutup lauk untuk bagi dia tak terkeluar daripada tahu kita ni. So kenalah goreng dulu belah atas tu dulu. Kita tutup dia dengan telur yang dah kita kacau dengan tepung jagung. Okey. Korang kena letak macam tu tau. Korang kena tengok step saya buat ni. And dah masak betul-betul semuanya, baru korang terbalikkan dia macam ni. Masaklah 1 minit ke 2 minit macam tu. Untuk takut ada telur kat tepi tu kan. Okey, so ni boleh angkat. Teruskan minyak dia. Masa korang nak sepit dia atau angkat dia, pastikan permukaan bawah tu dah masak. Kalau korang angkat time dia tak masak, dia akan pecah. Sebab dia tengah masak sayang. Jangan pandai-pandai usik time dia tengah nak masak tu. Okey, so saya akan habiskan semuanya tahu saya ni. Sumpah guys, ni senang sangat-sangat. Mudah untuk korang buat. Makan di waktu petang mantap guys. So next saya akan habiskan. Anak-anak saya pun suka, katanya berlemak. Dengan isi ayam lagi. Oh mantap guys. So dia agak crunchy nanti belah atas sebab kita goreng dengan tepung jagung. Gitulah. Okey. So ni dah habis, dah siap semua saya goreng. Angkat dan saya toskan dia betul-betul. Okey. So bahan-bahan pun tak banyak sangat untuk korang buat tahu goreng ni. Tahu goreng belauk ni. Sebenarnya macam-macam boleh buat dengan tahu ni. Ni paling mudah dah, senang lah. So ni kita buat kicap dia. Dalam 3 ulas bawang putih. Cili tu ikut kepedasan korang lah. Kalau korang nak pedas, korang letaklah banyak. So ni letak dalam satu cawan macam tu. Dan saya masukkan kicap pekat. Kalau tak ada kicap pekat, boleh gantikan dengan kicap biasa yang korang makan kat rumah tu. So saya masukkan gula pasir dalam 3 sudu besar macam tu. Okey. Masukkan garam 1 sudu kecil. Saya masukkan kicap manis. Untuk lebih rasa lemak dia. Okey, sikit je, tak banyak sebab saya dah ada letak warna kicap pekat tadi. So kacau-kacaukan dia. Kita tunggu sampai dia mendidih atau pekat. Kalau korang lebih suka pekat, korang tunggulah dia sampai pekat. Gitu. Kalau korang suka benda ni pekat, korang boleh tambah gula. Jangan tambah gula saja, kena tambahlah kepedasan dia tu sama level dengan gula korang. Cuma jangan skip pada bawang putih. Bawang putih itulah yang buat korang punya kicap tu lebih sedap. So ni kita susun. Nak tunggu kicap ni masak. Okey, nampak tak? Dia dah mula mekat macam ni. So dah siap lah ni. Okey. So bolehlah kita hidang dan kita makan bersama tahu sumbat kita. Tahu sumbat belauk kita ni. So guys, selamat mencuba tahu sumbat belauk kita yang paling senang, mudah, sangat-sangat tak banyak bahan untuk korang buat. Selamat mencuba guys. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys. Selamat mencuba.